Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fikir-fikirlah muslimin muslimat di usia aku ni, adakah fikiran dan hati aku ingat kena buat ibadat? Nak semaya Jumaat, nak belajar Al-Quran. Kalau di usia supaya kita ni muslimin muslimat tak baca Quran setiap hari, siapa dia nak jadi teman kita dalam kubur? Selalu saya bagi tahu dalam kuliah saya, tak malukah kita dengan Allah, mengadap kita diri kita dengan Allah? Allah Ta'ala bagi umur pada kita 60, 70 tahun. Tu Al-Quran Allah tak pandai baca. Tak menangis ke hati kecil kita, tuan-tuan? Tak rasa bersalah ke? Bila mati nukan aki akan tanya, ma imamuka? Ma imamuka? Fahmu nak jawab Quran? Nukan aki kata, tak usah duk mari belawak sini, aku jam apa pula. Atas dunia dulu, siapa imam? Baca pedak, geti pedak, pandai pedak. Tidak ada daya usaha untuk melangkah kaki untuk belajar Quran. Fahmu nak orang mendakwa imam aku ialah Al-Quran. Bagaimana tuan-tuan? Tak malu ke kita? Kita malu dengan manusia pasal takut manusia kata, Allah Pak Haji. Rupanya Pak Haji tak pandai baca Quran dia. La ilaha illallah Pak Haji. Malu kita kalau orang kata macam tu. Tapi kita tak malu nak ngadap Allah Ta'ala. Aku bui umurmu 60 tahun. Mulut ke dia? Mulut ke dia? Kita hantar anak kita sekolah daripada darjah 1 sampai darjah 6. Tuk cikgu bagi tahu, cikgu darjah 6 kata, minta maaf bang, anak abang ni tak pandai menulis, tak pandai membaca. Kena duduk kelakar. Mari dalam kepala kita gelap. Mungkin waktu dia. Daripada darjah 1 sampai darjah 6, sampai menulis, tak pandai baca, tak pandai. Habis binatang dalam hutan sebut kerana. Apa kita tak kata ke anak kita? 9 tahun bawa motor belok chassis hantar anak. Khabar-khabar baca tak pandai, menulis tak pandai. Kita marah anak kita. Mungkin waktu dia sekolah. Dia dia. Allah Ta'ala bui umur 60 tahun, 70 tahun. Quran aku tak pandai baca. Mudah ke dia? Mudah ke dia? Tak malu kita. Aku bukan suruh habiskan 30 juzuk. Kesedaran hatimu, insafmu itu, keinsafanmu itu, taubatmu itu, mula-mula mau melangkah kaki, mengorok langkah cari tutup bumi. Mam, ada free tak? Hari apa yang pun? Pakcik nak belajar Quran ni. Mam cakap je berapa nak. Pakcik rela bagi. Pakcik malu nak jumpa Allah, tak pandai baca Quran. Tapi pakcik nak belajar daripada alif bata. Cik Imam kata tak apa cik. Lepas asar, setiap hari Sabtu, pakcik datang. Tapi pakcik tak nak campur dengan orang lain. Pakcik malu. Tak apa Cik Imam kata. Ayo belajar alif bata. Keisyafan tu yang mahalnya. Mulalah belajar. Alif bata sampai jin, yang kekoh ke jin mati. Cik Imam kata mati dah anak murid saya seorang. Yang kekoh ke jin. Tak apa, tak habis 30 juzuk pun. Tapi Allah Ta'ala nak tengok hatimu yang bertaubat, hatimu insaf, menangis hatimu kerana tak pandai baca Quran. Hening aku nak tengok. Walaupun mu ingat 30 juzuk, pandai baca 30 juzuk, tapi mu tidak jadikan bacaanmu setiap hari. Aku tak sia juga.
Kalau mau pandai baca Quran tapi mau riak, mau ujub, mau sum'ah, mau takabur, aku tolak amalan tu. Yang aku nak ialah keikhlasan taubatmu itu, istighfar dan taubatmu itu, keisapanmu cukup bernilai di sisi aku. Nampak tuan-tuan? Sebab itu hari ni tak pelik dah. Orang tua pergi belajar qiraati, belajar muqaddam, belajar itu, belajar ini, walaupun 19 kali dah pergi umrah, walaupun pergi belajar dah Mekah dan sebagainya, sekarang orang sudah sedar bahawasanya inilah benda yang kita nak bawa. Tanda rezeki yang berkat yang kedua, tanda rezeki yang berkat yang kedua, kita mudah bersyukur. Kita mudah bersyukur. Alhamdulillah tuan-tuan, tak ada masalah kita nak ibadat hari ni. Tak ada masalah. Tak ada gangguan. Nak mari semaya Jumaat, kita nak pasal mengaji sebelum masuk waktu, kita muazzin nak azan seluruh pelosok dengar, silakan. Nak kuliah, bukan mic ini dalam ni saja, mungkin di luar sana dengar juga, silakan. Banyak-banyak bersyukur kita kenikmatan yang Allah Ta'ala masih beri kepada kita, iaitu kita boleh beribadat dengan sebaik mungkin. Jangan bui dah sampai satu ketika nak buat ibadat pun jadi payah. Lihat saja Allah Ta'ala test dan cuba kita. Allah Ta'ala datangkan COVID-19. Allah Ta'ala datangkan COVID-19. Tapi dalam fikiran popok munggah dia, KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia kata, Jabatan Agama kata, kalau Kelantan Maik Malih Agama Islam Kelantan, Malih Agama Islam Negeri Sembilan, yang mengatakan kena semaya begini. Tak nampak pun mari daripada aku. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerusakan di muka bumi, di lautan, kerana tangan-tangan manusia. Kerana perangai popokmu. Masjid comel latih, masjid besar, tapi tak semari lagi. Tak sejemaah lagi. Tak semari jemaah subuh lagi. Tak semari dengar orang ngajar lagi. Kalau semua pakat tak semari belakang, tutup rumah itu, tutup rumah itu. Allah Ta'ala persebabkan tutup rumah itu. Dan sore pun mari. Hari ini dalam sejarah tak pernah buat masjid tutup. Tak fikir kita. Kita ingat ke KKM suruh. Kita ingat ke Jabatan Agama, Malih Agama Islam Negeri suruh. Itu asbab sahaja. Hakikatnya Allah Ta'ala. Semua dah pergi rumah aku, ibu rumah aku, iaitu di Kaabah, Mekah dan Nabi. 2 tahun tak boleh mengerjakan haji. Kita pun nampak pasal virus COVID-19, kerajaan Arab Saudi tidak membenarkan melakukan umrah dan haji. Kita nampak hakikatnya Allah Ta'ala tak nak bagi kita pergi rumah dia. Mutasafir rumah aku, mu bukan nak pergi buat ibadat, mu nak pergi selfie, mu nak pergi suka-suka, mu duduk depan Kaabah duduk, dah mu suruh bini mu ambil gambar. Mana yang mana? Oh, yang bapa ambil macam ni, tengok abang nangis tu. Bahaya. Kali orang Kelantan ni kali ni. Tu tengok, okey dah ni, okey ni. Bini pun kata, kita nak juga. Bini pun post dalam WhatsApp, dalam grup, atau dalam Facebook, konon-kononnya isah lah tu. Balik-balik masjid tak mari. Sepatut duduk dalam Kaabah 150% konsentrasimu. Nangis air matamu mengenangkan dosa-dosamu. Tak mungkin suka-suka. Mengingat aku bodoh kalau salah kata. Jangan pergi semua.
Tengok. 2 tahun Allah Ta'ala tidak benarkan jejak kaki di rumah dia. Tetapi Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat bisikan hati hak tua-tua yang sudah hatinya tergantung di masjid. Beratlah, tak boleh jemaah. Kita selalu jemaah di masjid. Bila masa lama boleh semua di masjid mah. Berat kita ni tak jemaah ni. Berapa bulan dah kita tak jemaah. Tak sedap weh. Pak cik biasa jemaah. Pak cik tak sedap semaya kat rumah. Bisikan hati orang tua ni Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala perluaskan, bolehlah mai semaya 7 orang. Boleh semaya 14 orang. Boleh semaya mengikut kapasiti masjid. Menyenangkan rintihan hati hamba-hamba aku yang hatinya sudah tergantung di masjid. Tapi boleh mu nak mari masjid. Tapi mu kena semaya duduk jauh-jauh, renggang-renggang. KKM kata takut virus COVID-19 berjangkit. Berapa virus COVID-19 tu bodoh. Waktu semaya yang jangkit. Mu duduk kat motosikal ramai-ramai tu isap okok. Virus bodoh tak jangkit dia kata. Mu tak ambil fikir. Kenapa aku suruh duduk renggang-renggang? Kerana aku nak gambarkan hati popokmu dalam masjid berpecah-pecah. Dia kabar. Dalam masjid ada 5 puak. Dalam masjid ada berpuak-puak. Boleh faham tuan-tuan? Aku nak tunjuk kaum popokmu nak geni. Sebab itu masjid aku tak boleh dibangunkan, dimakmurkan, diimarahkan dengan sebaik mungkin. Kerana dalam masjid berpecah-pecah. Minta maaf bukan di imam sini. Ada geng tu imam tua. Ada geng tu imam muda. Ada geng tu bila. Ada geng tu syir. Hak tak ada geng pun ada. Pakai mari kau tak ada geng mana-mana pun. Boleh faham tuan-tuan? 7-8 puak. Sedangkan dalam satu kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Sepatutnya seiring sekata, senada, sejiwa. Bau Islam akan hebat. Rupa-rupanya puak-puakmu di zaman mutaakhir ini seperti buih di lautan. Orang Islam ramah. Orang Islam ramah tapi seperti buih di lautan. Mari ombak, hacul lebuh, habis. Puak-puakmu ramah puak-puakmu. Tapi musnyak ya apabila Islam dihina. Puak musnyak aja bila ulama dihina. Puak musnyak aja apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina. Puak musnyak ya bila hadis nabawi dihina. Puak musnyak saja apabila orang kata masjid serupa yang berlaku. Puak diam ya. Tapi puak meramah tak boleh bertindak. Mu seperti buih di lautan. Nampak tuan-tuan? Ikut orang nak buat agama kita. Ikut orang nak buat hukum akam kita. Ikut orang nak buat ulama-ulama kita nak label dengan nama-nama yang tidak sepatutnya. Allahu Rabbi ya Karim. Mu ramah tetapi hati-hatimu berpecah antara satu sama lain. Minta maaf tuan-tuan. Kalau beginilah keadaan, tunggulah saat kehancuran. Mengingat tuan-tuan, tak ada dah jalan yang boleh menyatukan. Marilah ke masjid dengan satu nada, seirama, sekata dan satu kalimah dengan satu yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan widai Allah Ta'ala tarik nikmat ini. Dia Allah Ta'ala tarik nikmat ni, kita tak boleh nak beribadat seperti yang kita duduk hari ni. Hak ambo royak malam ni kelik tulis dinding di batu. Kalau panjang omong, kita akan dengar dan kita akan lihat.
kalau kita masih lagi tidak berada dalam satu kalimah. Batu kita kena banyak bersyukur. Allah Ta'ala masih lagi menangguh musibah-musibah yang lagi hebat kepada kita. Mungkin orang depan hamba ni jauh perjalanan, banyak negara-negara yang kita sudah ziarahi. Cuba kita lihat bagaimana kehidupan mereka, nak buat amal ibadat setara mana. Tapi bila kita balik ke tempat kita, masih lagi rasa syukur, alhamdulillah. Jangan bidai Allah Ta'ala tarik.